Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Okey gang, saya dah habis dah kursus leadership strategic planning di AKIP. Okey, sebelum saya nak bergerak pulang, just nak recap balik apa yang Datuk VC UPM tadi bagi tahu dengan kami lah, tentang macam mana you nak be relevant and eminent dalam dunia kerjaya, khususnya sebagai seorang academician. Okey, saya just quote balik apa yang Datuk dah cakap tadi. Get yourself and your people to be relevant di tempat kerja. Maknanya ini kita takkan apply juga sekadar di universiti, tetapi di mana-mana di tempat kerja. Okey, jadikan diri anda dan juga rakan-rakan sekerja anda, kalau anda seorang leader, jadikan anak-anak buah anda relevan di tempat kerja. Okey, dan selepas itu kita mestilah be dominant. Apa maksudnya dominant dekat sini? You must be always in the radar. Anda perlu sentiasa stand out from others. Dia bukan cantas mencantas, tetapi kita mestilah menunjukkan bahawa you are there. Orang nampak, be visible. Dekat OUM ini adalah salah satu daripada trust dia. You must be visible. Orang nampak kita, you are there, orang tahu keberadaan kita. Okay, that will be the dominant part. Dan yang kedua, selepas kita relevant, selepas kita dominant, you must be prominent pula. Apa benda prominent ni? You must always be the best. Okay, you must be always be the number one. Tetapi kita kena faham, sebagai seorang manusia, kita bukanlah seorang yang sempurna. Okey, kita bukanlah sentiasa nak berada di hadapan, tetapi kita cuba, kita berusaha untuk menjadi yang terbaik. Kalau kita menjadi seorang pensyarah, kita jadi pensyarah yang terbaik. Kalau kita seorang penyelidik, kita jadi penyelidik yang terbaik. Banyak produce paper, banyak paper yang good quality. Scopus Q1, Q2 and so on. Kalau anda seorang kerani di tempat kerja, jadilah seorang kerani yang terbaik. Sampai gitu. Okey, selepas itu, bila kita dah relevant, kita dah dominant, kita dah prominent, hujung sekali, you must be eminent. Okey, apa maksud eminent? When people, contoh dia macam ni lah, nak bagi senang cerita lah. Apabila anda dijemput, okey, untuk menghadiri sesuatu acara majlis, okey, ataupun department meeting lah, faculty meeting, dan anda tidak boleh hadir pada mesyuarat tersebut, anda tidak boleh hadir pada acara tersebut, organizer akan cancel. Organizer akan cakap, okey, kita tangguhkan dululah sebab anda tak dapat datang, kita tangguhkan kepada hari yang lain. To that extent, okay, that will be the eminent part. Okay, maksud je, anda seorang yang diperlukan. Okay, anda dah sampai satu level, sampai satu makam, you are needed in that situation, in that company, in that organisation. Okay, so you are no longer only relevant, dominant and also prominent, but you are at the level of eminent. Ini yang saya ambil nota ni tadi, bila Datuk VC menceritakan tentang macam mana kita nak be relevant and towards the end to the eminent stage, sebagai seorang pekerja, khususnya sebagai seorang leader di universiti. Okay, so alhamdulillah saya dapat banyak pengalaman baru, okey, dalam kursus ini, kursus kepimpinan institusi pengajian tinggi, tentang strategic planning. Dan saya dari kumpulan 6 yang alhamdulillah semuanya rakan-rakan profesor, associate profesor yang hebat-hebat belaka, yang memberikan saya bantuan tunjuk ajar, dan alhamdulillah kami menang presentation. It is a teamwork. Okay, saya tak contribute banyak, tetapi it is also a teamwork. Salute to all my good academician friends.
Dan insya-Allah kita berjumpa lagi kalau tak di apa waktu benchmarking visit ke apa, saya nak pergi ni universiti-universiti semua ni untuk berjumpa rakan-rakan semua dan kita mempelajari lagi tentang the strategic planning di universiti khususnya. Okey, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum, take care semua.